PP Chill Talk. Children grow. Happy PP Chill Talk. Chill Talk, oh yeah. Seru dan cepat berisi. Tak pernah bosan. Happy PP Chill Talk. Mari kita rock. Chill Talk. Chill Talk, oh yeah. Seru dan cepat berisi. Tak pernah bosan. Berkamindah. Kita jalan. Hey PP Chill Talk. Chill je bro. Hai, Assalamualaikum kepada semua. Kembali lagi kita dengan rancangan Podcast FPP Chill Talk. Hari ini kami akan bertemu rahmah dengan seorang olahragawati dan juga player netball KVPJB. Dipersilakan. Aisyah Davia. Apa ni? Hai. Jadi, boleh tak awak perkenalkan diri awak? Hai, nama saya Aisyah Damia bin Syahrul Fahmi. Saya merupakan seorang olahragawati KVPJB untuk tahun ini dan juga seorang player netball. Jadi, boleh tak Aisyah kongsikan dekat kita orang semua sebelum Aisyah turun court ataupun padang, apa rutin yang Aisyah wajib buat? Kebiasaannya sebelum saya turun untuk pergi training, biasanya turun untuk pergi training saya akan makan dan juga tidur. Sebab saya perlukan energi. Jadi apa cabaran paling susah apabila jadi olahragawati untuk KVPJB ni? Cabaran paling susah? Saya rasa cabaran paling susah untuk atlet lah. Bila dapat jadual yang terlalu padat, untuk kita bahagikan masa waktu training dan juga waktu kita nak buat perkara-perkara lain macam kerja sekolah ke ataupun pembahagian masa lah. Apa jadual Aisyah selalu ni? Jadual harian saya. Ya. Untuk macam hari tu ada training atau apa-apa juga. Ada apa? Training. Saya rasa jadual harian saya biasanya kalau untuk tak ada game, biasanya saya akan pergi college, balik saya akan power nap and then bangun tu saya akan siap-siap pergi training je lah biasanya. Kecuali untuk game, ada beberapa preparation. Jadi kan dalam permainan, kita sebagai seorang atlet mungkinlah ada rasa down apabila kita kalah dalam satu game ke ataupun penat lah dengan game yang kita main ni. Jadi ada tak pernah rasa macam nak berhenti dalam bersukan? Sepanjang saya jadi seorang atlet, saya tak pernah rasa give up. Give up tu rasa down tu ada, tapi saya tak pernah ada rasa give up untuk berhenti main satu sukan tu. Jadi buat sukan apa yang saya minat? Dalam sukan, saya paling minat track and field, olahraga. Passion saya first adalah track and field and then the second one is netball. Jadi kita kat sini mestilah ada atlet yang baru mencuburi bidang sukan ni. Jadi apa pesanan diorang untuk diorang rasa diorang nak masuk sebelum diorang masuk sukan tu? For masuk sukan tu saya mencadangkan untuk kena physical and mental kena tough lah. Lepas tu kena pandaikan bahagi masa, kena susun jadual sendiri supaya tak clashing dengan mana-mana aktiviti-aktiviti lain ataupun tinggalkan aktiviti-aktiviti yang lebih wajib. Aktiviti wajib maksudnya? Means kalau seseorang tu dah dalam bidang sukan, kebiasaannya bila dia dah bersukan tu badan tu lagi penat tau daripada orang biasa. So jangan disebabkan awak dah penat dengan bersukan, awak tinggalkan as pelajar, awak tinggalkan kerja sekolah awak. Ataupun tak study ke dan sebagainya. Jadi boleh tak kongsikan pengalaman macam mana dapat menceburi bidang daripada track on field dengan netball? Okay. Track on field ni sejak saya kecil lagi saya memang minat dalam dalam acara balapan dan pencapaian saya paling tinggi dalam acara balapan. Saya pernah mewakili untuk Majlis Sukan Sekolah Negeri Pahang. Dekat situ saya rasa itu adalah satu pengalaman yang amat bermakna untuk saya sebab itu first and last saya untuk dapat wakil negeri Pahang dan
Kalau untuk dalam netball pula, sejak saya masuk KB sini, saya dapat capai target saya. Saya dah pun weh, gagap weh. Saya dah bermain untuk peringkat yang lagi tinggi, means kita ada peringkat untuk kebangsaan Sukov. Untuk Sukov, Sukan College Vocational. Waktu yang dapat dalam bidang peringkat Pahang tu dapat nombor berapa? Untuk MSSP saya main 3 acara, lompat jauh, sekejap. Main apa? Saya main lompat kijang, lompat jauh dan juga 4x100. Untuk lompat jauh saya dapat tempat ketiga, lompat kijang tempat ketiga dan juga 4x100 saya dapat nombor 2. Apa yang membuatkan minat kat sukan ni? Minat dalam sukan? Macam mana boleh datangnya minat sukan tu? Saya rasa minat tu memang lahir dengan sendiri sebab kalau nak diikutkan pun family saya memang semua yang bersukan. Oh, daripada generasi. Generasi. Dalam bidang sukan, apa pengalaman yang menarik yang takkan lupakan? Pernah lupa lah, takkan pernah lupa. Antara pengalaman yang menarik saya rasa untuk MSSP tu yang macam saya cakap tadi dan juga untuk netball Sukov adalah tahun pertama yang Sukov ditubuhkan pada tahun lepas 2024. So maksudnya college vocational kita sendiri bawa tim untuk lawan dekat peringkat kebangsaan tu. So itu pengalaman yang bermakna lah untuk saya dan menarik. Okay. Dalam bidang sukan, ada tak benda yang boleh semangatkan awak untuk bersukan tu? Semangat. First of all, semangat saya datang daripada ibu bapa saya, family saya. Which means dorang lah yang support saya sejak daripada saya kecil lagi. So apa-apa yang saya nak masuk dalam bidang sukan, dorang akan support. So kalau the second one is saya rasa untuk netball semangat saya adalah Cikgu Zulfa. Cikgu Zulfa sendiri tu saya tak tahu lah, dia ada satu aura positif yang buatkan saya semangat bila nampak Cikgu Zulfa dan also teammate saya lah. Jadi pada waktu main sukan tu, ada tak pernah bergaduh ke dengan rakan-rakan dalam konflik ke? Bergaduh tu mestilah ada, takkanlah tak ada kan. Kita banyak salah faham dalam team tapi apa pun yang terjadi, in case benda tu kecil kita boleh settlekan. Kita settlekan on the spot lah. Kalau tak kita cakap kita bincang slow talk ke, Buat postmortem. yes, buat postmortem, make sure everything clear lah. Okay. Selama awak mencuburi sukan-sukan ni, apa kecederaan paling teruk pernah awak alami? Kecederaan saya yang paling teruk tahun 2022 saya pernah cedera waktu main olahraga. Saya pernah cedera otot sampai saya tak boleh berjalan dalam masa dekat sebulan juga. Tapi kecederaan tu saya rasa tak terlalu serius nak dibandingkan dengan kecederaan saya yang tahun ni terjadi. Tahun ni waktu saya wakil untuk Sukov Johor, saya terlibat dengan minor injury. Walaupun dia minor tapi efek dia sampai sekarang. Saya tisu saya koyak sikit dekat bahagian ankle dan saya tak dapat untuk bersukan dalam masa sebulan lebih juga untuk recover. Tapi sampai sekarang kaki saya belum betul-betul recover. Means kalau saya terlebih buat kerja ataupun
banyak menggunakan kaki saya boleh jadi bengkak semua. Jadi buat masa sekarang memang tak boleh nak join mana-mana sukan. Saya bersukan, saya join juga sukan tapi masih berhati-hatilah. Tak fully, saya tak bagi fully energy. Jadi selain netball dan juga track and field, apa sukan yang awak ingin join? Yang saya rasa nak join antaranya saya nak sukan memanah. Wow. So dia agak menarik perhatian saya. Lepas tu sukan berkuda dan juga sukan rugby. Sukan rugby tu saya rasa menarik sebab saya boleh berlari and then boleh tak tahulah tapi Suka lari. sebab saya suka berlari. So bila saya tengok sukan rugby tu saya rasa macam seronok. Bila tengok atlet rugby perempuan saya rasa macam wow. Dengan badan diorang kan. Okay. Ada tak sukan yang susah nak masuk tu? Maksudnya sukan tu bagi awak macam okey je tapi kalau awak nak main tu susah. Tak boleh lah. Sukan rugby. Sebab saya rasa susah sebab first saya tak tahu teknik ataupun basic and then saya rasa susah sebab kita sendiri pun tak ada cikgu rugby so agak susah untuk training dan yang saya rasa paling susah adalah bila badan saya sebab saya agak terlalu kurus nak dibandingkan dengan atlet rugby. So saya badan saya agak susah untuk saya nak bina badan. Okay. Jadi kita telah berakhir dengan sesi menyoal jawab pada Aisyah dan Mia. Jadi kita akan pergi ke sesi seterusnya iaitu bermain game. Game ini dipanggil game sambung Kata. Okay, jadi penerangan bagi game ni macam contoh saya cakap pan, Aisyah cakap panjang dan Fakus cakap pantai. Kalau saya tak dapat jawab apa maksud pan tu, saya kalah. Jadi akanlah kena denda. Harapnya episod kali ni bukan guest, bukan moderator lah. Moderator lagi lah yang kena denda. Asyik-asyik kita orang je kena kan. Nak juga tengok guest kena denda kan. Macam seram je game ni. Okay, so jom kita mulakan. Jadi untuk sesi yang pertama, pantai. Panjang. Padang. Apalah bang kata nak hukum dia sama dia. Pan. Tadi dah pan. Kau contoh soalan lain. Jadi untuk sesi yang pertama, Saya. Satu. Sayur. Laju sangat. Okey, untuk sesi kedua. Apa? Rancangan. Ran. Dah lah, kalah je lah. Dah cakap rancang. Sesi ketiga pula. Burung. Buku. Okey, seorang dah ada satu tak dapat jawab. Lagi 2 sesi kita tengok siapa yang kena denda. Siapa yang paling banyak Paling banyak Siapa yang tak boleh jawab lah kena denda. Jawab lah denda. Okey. Dedah aku. Suka. Suami. Ni siapa yang kalah ni? Tak, semua okey, semua dapat jawab. Okey, fair. Fair. Ini last round. Susu. Jawab lah tadi. Ayolah, seorang satu. Okey. Lagi satu. Okey. Ni last round. So, siapa tak jawab tu dia kena denda lah. Aku takut. Sempat tu. Dia otak dia laju dengan kaki dia tu. Kena fokus tak? Kancil. Kanak. So kita dapat pun. Akhirnya dapat pun satu episod di mana guest kena denda. Tak ada. Tengok dulu. Tak ada lah. So 1, 2. So
episod kali ni akhirnya dapat pun guest kena denda. Tak fair. Apa pula? Dia kena laju atas kaki lah. Okay, jadi akhirlah sesi podcast untuk episod. Jadi nantikan endgame yang seterusnya dan guest yang seterusnya. Bye. Beri kan cikgu. Semua bersama stres, mari lepaskan. Dengan chill, kita borakan. FPP Chill Talk, oh yes or no. Apa nampak habis ada tulisan. FPP Chill Talk, Buang mari gaduh kita rock. Semua bergaya, kita jalan. Aja segar, topik berwarna, bincang bersama, bukan minda. Inspirasi hidup, kisah guna. Chill Bro, itu gayanya. Hey, hey, clap, clap. Santai tapi power. Hey, clap, clap. Kamu bertambah tak keringu sih. dengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Gampang ni. Batu bergaya. Satu, dua, tiga. Topik berwarna, bincang bersama, bukan minda. Inspirasi hidup, tips berguna. Chill Bro, itu gayanya. Hai, kembali lagi kita dengan MPP. Salat. Assalamualaikum. Kan minggu lepas tak Assalamualaikum. Lupa lah tu. Lupa. Kata minggu lepas tak payah. Hai, Assalamualaikum. Hai, Sila. Hai, kembali lagi kita dengan MPP Chill Talk dalam Apa ni bagus? hai lah, hai. Hai, Sila tahu ke? Hai Sila. Hai, thank you. Ada. Senang kan soalan? Asyiknya. Tadi dah stop. Chill Talk, Chill Bro.